Hai guys, apa khabar semua? So hari ni aku nak tunjuk kat korang lah. Aku ada motor baru. Dekat belakang aku ni sekarang ni. Aku baru je angkat motor ni. Inilah motor. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak pick up. Okay, hi guys. Macam mana ni? Macam mana nak explain ni? Ya Allah, lama gila tak buat video. Seperti mana yang korang nampak sekarang ni, aku dekat atas motor baru. Woi, pick up gila motor ni. Okay, kita bayar around sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Pick up siap motor ni. Relax Nas. Okay guys, seperti mana yang korang nampak, aku dekat atas skuter sekarang ni. Skuter ni namanya QJ Moto Ford 350. Okay, kita try press sikit Weh, pick up weh. Minta maaf kalau korang tak dengar suara aku sekarang ni. Mic aku tengah rosak. Okay guys, seperti mana korang nampak, sekarang ni aku dekat atas motor ni baru lagi. Nama dia QJ Moto 350. So far sedap lah motor ni. Sekejap sampai 100 lah. Okay. Sedap dia punya brake ni. Sekarang ni kita cari tempat nak macam relax sekejap kan. Aku nak tunjuk korang motor ni kejap. Okay, sudah sampai di sini. Kita break sekejap. Okay, kita off sekejap. QJ Moto Ford 350. Itu nama dia. So sekarang ni aku dah bawa sekejap tadi. Memang padu lah motor ni. Banyak pula kereta kat sini. Okay, kita tengok dulu. Walk around dulu motor ni. Tengok daripada belakang macam mana. Besar, agak besar motor ni. Okay, lagi sekali aku cakap, motor ni nama dia ialah QJ Moto Ford 350. Korang tengok ni kat tepi ni. Ford 350. Motor ni baru 2 hari. 2 hari keluar weh. Baru 2 hari. Dekat sini garang gila dia punya depan ni. Tengok ada dashcam depan. Double disc brake. Brake dia Vibri weh. Vibri. Kita tengok apa lagi ada kat motor ni. Okay, dia ada NFC kat sini. Okay, ni tak boleh buka. Aku kena on dulu kunci. Kat belakang pun ada ABS lah. Oh, belakang ada ABS. Belakang pun ada ABS. So jom kita on jap. Kita try on jap kita tengok dulu Bismillahirrahmanirrahim. QJ Moto. Cantik lah dash dia. Gila tak boleh touch screen ni. Okay, kat sini yang kau tengok button ni kan, ni boleh control. Alamak, motorized weh. So ini high beam. Ini apa? Nickel switch. Okay guys, tanpa melengahkan masa, jom kita ride kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah on. Tarik brake. Front tire pressure low. Okay, tak apa, kita jalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok side mirror gajah telinga capang Gila. Dia punya respon, throttle respon dia. Weh, serius shock motor ni. Jom kita press sekejap. Press sikit. Kejar Tesla sekejap. Pikat gila. Nampak sensor Tesla. Okay guys, yang ni short video je. Aku just nak tunjuk korang motor baru je. Sebenarnya ni motor abang aku. Bukan motor aku. Aku saja je buat gimmick. Dia baru angkat 2 hari.
Ni dah teracun gak ni. Macam mana ni? Bunyi dia pun sedap weh. Setahu aku, diorang cakap enjin QJ ni enjin BMW, betul ke? Cuba korang komen kat bawah, betul ke tak? Aku tak sure. Sebab, yalah, sebab bukan aku yang beli, aku tak research, so aku tak tahu. Kita potong je ikut kiri. Gila lah. Okay guys, short je video ni sampai sini je, sebab aku dah nak masuk lah ke area rumah abang aku. Sekejap, corner ni selalu bahaya, ada motor selalu laju. Last press. Okay guys, macam biasa, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Ciao. Thank you. Sekejap je guys, sorry guys video ni. Kalau korang nak lagi video pasal motor ni, aku boleh terangkan in depth. Boleh try motor ni, pergi ride kot pakai motor ni kalau abang aku bagilah kan. Tapi syok weh, serius syok gila. Ni dah teracun dah ni. Ni antara motor yang berbaloi untuk range harga dia, dia punya spek dia, CC dia, dia punya kategori tu. Ni antara yang paling berbaloi sekali. Okay lah, aku dah sampai rumah abang aku. Till we meet again. Okay, bye.